Okay, Coach Khalid, perlawanan pada petang ni kita dikongsikan satu mata untuk kedua pasukan. So, bagaimana Coach Khalid sendiri menilai prestasi pasukan untuk petang ni? Untuk petang ni, Alhamdulillah, apa yang kita rancangkan tu, kita berjaya lah untuk buat. Sebab kita pun untuk game hari ni sebenarnya kita just nak kekalkan kita punya momentum tanpa kalah tu lah dekat zon selatan ni. So Alhamdulillah kita 1 point. Dan hari ni pun kita ada buat beberapa rotation untuk player dan juga formasi, sebenarnya untuk persediaan kita lah untuk lawan Nasco akhir nanti. Untuk gameplay sebenarnya apa yang kita rancangkan tu menjadi, cuma kita agak terkesan di second half tu dengan beberapa keputusan tu lah. Cuma perancangan kita untuk game ni dengan player yang kita masukkan untuk percaturan taktikal kita untuk hari ni tu, bagi saya pemain semua dah bagi yang terbaik lah. Bagi keeper pasukan kita ni, untuk keseluruhan lah persaingan pertama ni, kita anggap antara penjaga gol yang baik lah dekat zon selatan ni. Sebab sebenarnya kalau ikut sebelum ni kita hanya lepas 2 gol. Dan keeper kita yang beraksi pada petang ni, Izzat ni, sebenarnya baru lepas 1 gol. Dan petang ni sebenarnya pun dia karakter dia ada, cuma 1 gol penalti tu, lepas tu dia save tadi, 1 lagi penalti, dan last tu mungkin ada lag sikit tentang dia punya position, itu yang buatkan ni. Anyway, bagi saya Izzat ni antara keeper muda yang sekarang ni yang patut dibagi peluang lah untuk pergi lebih jauh.